Pi ke Aceh. Pi ke Aceh ada kampung Kedah, pi ke Kedah ada kampung Aceh. Dia tukar. Jadi Aceh dikatakan Melayu. Atas lagi Aceh sampai. Bila Aceh sampai, Jawa tak boleh sampai. Pasal dia tak boleh ngam. Bugis itu Melayu. Kita tahu dalam sejarah kita, terutama di Johor dan Selangor, paling kuat dipengaruhi oleh Bugis. Sampai Sultan pun sekarang Bugis. Bugis. Sultan Johor itu Bugis keturunannya. Sultan Selangor itu pun keturunannya Bugis. Bermula daripada Daing, Opu Daing 5 saudara. Daing Parani, Daing Celak, Daing Merewah. Kan? Baca sejarah lu ingat tak? Daing Parani matinya di Sungai Petani. Dikebumikan di Sidim. Kau tak tahu? Allah tak tahulah pula, dekat je. Cuba pergi tengok. Itu sejarah Bugis itu. Aceh pun Melayu. Aceh memanglah ramai mari sini kan. Sebab tu kalau 1786 katanya, tahun 1786 Francis Light found Penang, pembohong. Dia pula found Penang. Sebelum tu Penang hilang ke mana? Tiba-tiba ada jumpa Pulau Pinang. Sebab sebelum dia sampai sudah ada orang Aceh duduk di situ, perkampungan nelayan. Dan excavation menjumpai bahawa kubur Datuk Keramat di pulau itu jauh sebelum abad ke-16. Maknanya sebelum British datang sudah ada penempatan. Biasanya orang Aceh. Sebab daripada Aceh sana dia mari kan, ni selat aja. Dia singgah, ada yang duduk situ, ada yang mari ke seberang lagi ke kawasan Yan di Kedah. Sebab tu kalau pi ke Yan itu ada kampung Aceh. Saya pi ke Aceh ada kampung Kedah. Dia ada MOU, tukar suka sama suka. Pi ke Aceh. Pi ke Aceh ada kampung Kedah, pi ke Kedah ada kampung Aceh. Dia tukar. Jadi Aceh dikatakan Melayu. Jadi kalau kita ada perisai itu di dalam jiwa kita, negara terjajah tetapi pemikiran kita merdeka. Karena itu orang dulu dia berjuang lawan penjajah. Mati pun tak apa. Itu disebut oleh Malik bin Nabi sebagai kolonialisme. Negara terjajah tetapi pemikiran bebas merdeka. Yang jadi kacaunya negara bebas merdeka, pemikiran terjajah. Itu istilah Malik bin Nabi, dia kata colonizability dalam bahasa Perancis. Sebab Abdul Malik bin Nabi ini menulis dalam bahasa Perancis. Itu lebih teruk daripada kolonialisme. Kolonialisme kita terjajah, tetapi sentiasa meruak bergelora jiwa mau merdeka. Sampai kan kita lawan balik. Dalam sejarah kalau di Kedah itu Tengku Kudin lawan balik Siam. Kemudian apabila dia mati, Tengku Mat Saad sampai tahun 1839. Akhirnya Siam give up dengan Kedah, dia bagi dekat British tukar. Kalau tak salah saya bagi Patani ke apa, Naratiwat ke apa.